Pemuda Bersatu mengecam tindakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengambil cuti selama 4 hari untuk menyelesaikan isu dalaman pemilihan parti PKR. Mereka kata Rafizi utamakan parti lebih daripada negara. Nampaknya mereka benar-benar kehabisan modal sampai cuti pun dijadikan isu besar. Pertama sekali, penting untuk kita ketahui bahawa cuti yang diambil Rafizi hanyalah selama 4 hari, iaitu daripada 29 April sehingga 5 Mei. Cuti itu pun bukan diambil secara suka-suka, tetapi dengan keizinan Perdana Menteri sendiri. Malah, Rafizi sendiri nyatakan bahawa tujuan cuti diambil adalah untuk memisahkan tugasan rasmi sebagai menteri daripada urusan politik parti. Beliau tidak mahu campur antara kerja kerajaan dengan politik dalaman parti. Bukankah ini satu budaya politik yang matang yang patut kita galakkan? Malangnya, Pemuda Bersatu lebih memilih untuk melihat dari satu sudut sahaja. Dan sudut itu ialah sudut politik sempit. Mereka menuduh Rafizi sebagai tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Tapi anehnya, masa era Kerajaan Perikatan Nasional dulu, ramai juga menteri yang ambil cuti jauh lebih lama dan ketika itu Pemuda Bersatu senyap 1000 bahasa. Contohnya, ada seorang Menteri Bersatu yang dikatakan mengambil cuti selama sebulan penuh untuk menjalani pembedahan kosmetik bernilai RM35,000. Ia berlaku pada tahun 2021 ketika negara sedang bergelut untuk pulih dari krisis COVID-19. Adakah itu bukan masa genting juga? Ini belum cerita lagi pasal Edmund Santara, ahli Parlimen Segamat yang ketika itu menjawat jawatan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau dikatakan bercuti selama 55 hari untuk menetap di New Zealand. Kabar angin mengatakan Santara perlu menetap selama 55 hari di sana untuk mengekalkan status PR-nya. Mengapa ketika ini berlaku, Pemuda Bersatu senyap saja? Tidak ada pula gesaan untuk letak jawatan. Ini belum kita ambil kira menteri-menteri PN yang boleh dikatakan makan gaji buta. Contohnya, Presiden PAS lah, Haji Abdul Hadi Awang yang dilantik sebagai Duta Khas ke Timur Tengah. Walaupun dia tidak mengambil cuti, tetapi dengan gajinya yang hampir RM28,000 sebulan, apakah hasil yang disumbangkan? Kosong, tiada satu pelaburan pun yang dibawa balik. Tidak ada pula Pemuda Bersatu persoalkan ke mana hilangnya hasil kerja selama hampir 33 bulan itu. Yang lebih menghairatkan apabila Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, didakwa atas kes rasuah dan pengubahan wang haram bernilai ratusan juta ringgit. Mengapa tiada langsung kenyataan tegas dari Pemuda Bersatu mendesak beliau letak jawatan? Mana suara kesetiaan kepada rakyat ketika itu? Hakikatnya, kritikan Pemuda Bersatu terhadap Rafizi ini lebih kepada pilih kasih politik. Bila pihak lawan buat, semuanya salah. Tapi, bila geng sendiri buat, mereka pilih untuk diam dan buat-buat lupa. Kalau cuti 4 hari pun nak dijadikan isu negara, ini bukan soal perjuangkan rakyat, tapi perjuangkan naratif politik sendiri.